apa? Relax. Isu kondominium mewah diceras bernilai RM1,5 juta tetapi kualiti seperti rumah PPR dibawa ke pengetahuan Perdana Menteri. Ikuti sidang media oleh Ridwan Ikhlas bersama mangsa di hadapan pejabat Perdana Menteri semalam. PMX perlu siasat seluruh kondo yang dibina di sekitar Kuala Lumpur dengan Selangor ni. Memang kebanyakan ni scammer ni. Ya, siapa yang bina kondo ni, pemaju ni, janji bukan-bukan. Janji macam-macam. Selepas siap, tak sama apa yang dijanji. Saya minta PMS campur tangan isu ni, siapa yang bagi kelulusan CF ni. Padahal waktu terima kunci, keadaan dah teruk dah. Keadaan teruk, banyak defek yang perlu dibaiki. Ini yang berlaku melibatkan kondo ni. Mungkin pemaju ni dia dah menkon bagi subkon kepada mereka ni dan mereka buat dengan kualiti yang begitu murah mereka bina ni. Ini yang berlaku di banyak kawasan. Saya terima aduan dan bolehlah tanya kepada pengadu selepas ni. Dan isu kondo ni pihak Kementerian Kerajaan Tempatan perlu bertanggungjawab bertanggungjawab menyiasat kes ni. Sebab apa? Kes ni amat serius. Kita tak nak satu peringkat macam runtuh macam Highland Tower tu, kan? Kita tak nak berlaku begitu. Runtuh, tiba-tiba runtuh, tak sampai 3 tahun runtuh. Ini yang kita khawatir lah. Jadi saya harap kes ni perlu kerajaan perlu meneliti setiap kontraktor yang bina kondo ni. Sebab mereka apabila terima kunci, ada yang terpaksa duduk. Sebab inilah rumah pertama mereka, terpaksa terima kunci dan duduk. Mereka tak mampu nak lawan, gunakan peguam dan sebagainya. Mengambil masa yang begitu lama, kos yang tinggi untuk lawan di mahkamah. Saya salah seorang pembeli. Masa diorang advertise, brochure semua lain. Tunjuk luxury condo. Tapi bila diserah, dia punya kualiti teruk daripada PPR punya pembangunan lah. Sebab tu kita tak puas hati sebab dia tak berbaloi dengan apa yang kita bayar. Pemaju dia nak saman orang je. Dia tak ada feedback Datuk punya. Tak ada, dia nak saman. Dia kerja dia nak menyaman orang. Dia ingat ada jumpa untuk berbincang ke apa ke? Saya dah cuba call, hubungi. Tak nak, dia suruh rujuk dengan peguam. So, peguam dia ada hubungi Datuk atau? Tak ada, setakat ni tak ada. Ini yang berlaku lah. Ni satu daripada gambar yang recently ambil daripada sana. Ni keadaan dekat luar lah. Luxury condo. Okey, dalam isu ni apa yang kita tekankan, di mana minta pihak bank yang bagi pinjaman ni jangan lepas tangan begitu je. Bila mereka nak cancel pinjaman tersebut, bukan mereka tak mampu bayar. Jadi pihak bank tak nak cancel. Dan dalam isi kandungan memorandum, kita mendesak juga Maybank, BSN dan juga Bank Negara perlu bertanggungjawab. Jangan kita bagi pinjaman kat orang tu, perlulah pergi tengok kondo tu, situasi layak ke terima pinjaman sebanyak tu. Ini yang perlu bank kaji. Bila orang nak cancel, dia tak boleh terima. Tak boleh terima, dia suruh bayar juga. Ini yang berlaku lah. Jadi kita akan desak Bank Negara dengan bank yang terlibat supaya batalkan loan pinjaman tersebut. Contohlah kita beli kereta Mercedes tahun 2010 dengan tahun 2020. Value dia tak sama. Betul. Biasa bank akan nilai dan baru bagi pinjaman. Yang ni sebelum bina mereka dah bagi pinjaman. Betul. Sebelum bina. Selepas siap tu, apa yang janji tu tak sama. Takkan mereka nak tanggung pinjaman tersebut? Artinya bank lepas tangan. Saya bawa kes ni kepada SPRN, suruh siasat bank ni semua ni. Adakah mereka bersubahat dengan pemaju? Semua pun bro sana sini picak-picak. Mana nak masuk pun tak boleh. Masuk rumah bilik tengok, tandas dengan bilik sama pintu. Kalau tandas buka, bilik tak buka. Bilik punya pintu buka, tandas tak boleh buka. Macam mana macam ini? Ini kondo kah? Residen cakap ini macam tak boleh. Tak betul punya. Kita orang tanah ini. Kita tak payah beli ini rumah. Tak boleh tinggal sana. Nanti sekejap kita orang duduk sana semua jatuh balik habis.
Kita orang bayar, dia orang tipu kita orang bagi rumah macam ini. Kita nak masuk duduk, tak boleh duduk sana. Kita tak nak di rumah. Kita nak bayar balik kita orang duit. Bank loan kita orang kasih tutup kita. Kita tak boleh ambil.